Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Memandangkan kami masih lagi berada di bulan puasa yang mulia ini, saya dan Abang Asha mengambil inisiatif untuk ronda-ronda makan angin supaya dapat mempercepatkan waktu untuk berbuka nanti. Sebab cuaca hari ini tersangatlah panas. Semasa kami dalam sesi jalan-jalan makan angin, tiba-tiba Abang Asha ada tanya, ada lagi tak kad yang boleh kita unpack hari ni selain kad-kad Monster? Dan saya pun ada teringat yang baru-baru ni kami berdua ada mendapat buah tangan daripada Indonesia. Jauh tu buah tangan ni datang. Dan buah tangan tersebut adalah kad Pokemon versi Indonesia. Dan tanpa membuang masa, kami terus balik secepat mungkin untuk mengunpack kad tersebut. Dan inilah kad yang kami maksudkan, kad Pokemon Bimbingan Rasi. Ianya datang dari koleksi Scarlet dan juga Violet. Untuk pengetahuan semua, kad Pokemon ada pelbagai jenis bahasa, bukan setakat bahasa Inggeris sahaja. Mereka pun ada bahasa Indonesia juga. Total kartu yang perlu dikumpul adalah 166 jenis kad plus question mark. Maknanya mungkin ada lebih daripada itu. Dan di sini boleh nampak alamat dan juga negara produksi adalah Japan. Kad ini adalah license produk, bukannya orang kata apa, ciplak ataupun bootleg. Ini adalah kad original Pokemon made in Japan by the Nintendo Creatures Game Freak Incorporation. So mereka tak boleh sewenang-wenangnya menciplak. So marilah kita buka kad ini dan lihat sama ada dapat tak kad yang manis-manis. Sebaik saja kami buka, kad pertama yang kami nampak adalah permintaan kerjasama pengisian angkat produk. So kita kena scan QR code ni dan memberi update kepada mereka. Bagus juga So, kad pertama kita adalah Carvine dengan HP 110. Di sini dia ada satu attack dan juga satu efek. Efek dia adalah mencocol makanan dan juga menyelungkupi sebagai attack. Kad seterusnya adalah Titogua, di mana dia evolusi dari fosil penutupan usang. HP 100, attack pula Splash Turn. Kad seterusnya adalah kad Old School Drowsy dengan HP 70 dan attack pandangan menyeramkan. Seterusnya adalah kad Stadium Academy saat malam. Di sini boleh dikatakan dalam bahasa Inggeris trainer card, di mana kita boleh gunakan sebagai kita punya effect card. Dan kad terakhir kita untuk siri ini adalah Eldegoss, evolusi dari Gossifleur. HP 90, efek adalah hadiah angin semilir, attack adalah dedaunan. So memandangkan dah dapat kad ni, kita perlulah letakkannya di dalam card sleeve untuk memastikan kita jaga kad tersebut sebaik mungkin. So inilah kad-kad yang telah kita dapat. Untuk set Pokemon Indonesia ni, ianya cuma ada 5 jenis kad sahaja di dalam. Tapi kali ni kita tak ada yang manis-manis, tapi jangan putus harapan. So sampai sini sajalah video kita kali ni. Jumpa next time. Bye.